Sahabat-sahabat membayangkan Nabi akan meninggal yang terakhir. So mereka tak perlu pun untuk tengok Nabi wafat. Mereka harap mereka meninggal dulu sebelum Nabi. Mereka tak boleh nak proses, tak boleh nak hadang, dan mereka tak sangka yang Nabi akan pergi dulu. Pada 12 hari sebelum kewafatan Nabi, Rasulullah telah ajak seorang hamba dia, nama dia Abu Muhaibah. Dia ajak seorang hamba ni pergi ke perkuburan Baqi'. Kat sana Rasulullah cakap, malaikat cakap, Rasulullah perlu doakan untuk orang-orang yang di sana. So dia ajak hamba yang nama Abu Muhaibah ni pergi ke sana. Dan di sana Rasulullah cakap satu perkataan, ada seorang hamba telah diberi pilihan sama ada untuk kekal hidup di dunia, menikmati kehidupan di dunia, lepas tu masuk ke syurga, ataupun pergi ke Rafiqul A'la, ataupun pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pilihan telah dibuat. Hamba tersebut beritahu Rasulullah, ya Rasulullah, pilihlah pilihan yang pertama, hidup bersama kami, nanti kita masuk syurga bersama-sama. Tapi Rasulullah cakap apa? Pilihan telah dibuat. 7 tahun ke belakang sebelum tu, ayat yang Maulid baca, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Allah dah beritahu dah pada sahabat-sahabat, Nabi akan wafat. Nabi akan meninggalkan kita semua. Tapi sahabat-sahabat waktu tu tak boleh nak, takkanlah Nabi pergi dulu. Takkanlah Nabi akan meninggalkan kita. Takkan. Dan selepas daripada perguruan Baqi' tu, Nabi pergi singgah ke rumah isterinya yang bernama Maimunah. Kalau ikutkan, Maimunah tu merupakan isteri yang terakhir Nabi kahwin. Dan waktu itulah Nabi mula jatuh sakit. Nabi demam. Sahabat-sahabat kata, kalau Nabi demam, panasnya, kalau Nabi pakai serban, pegang serban pun dah rasa panas 10 kali ganda daripada manusia biasa. Sebab apa? Asyaddan nas al-bala al-anbiya. Ujian paling berat daripada kalangan manusia ni ialah para Nabi. Kalau ikutkan satu hari sampai 12 Rabiul Awal tu ada banyak kisah, tapi kita fast forward sampai 12 Rabiul Awal. Pada waktu pagi, sahabat-sahabat solat di masjid Nabi. Rumah Nabi dengan masjid Nabi dekat dia. Dia tak macam zaman kita. Abu Bakar mengimamkan waktu tu sama sahabat-sahabat, dan pagi tu saja last Rasulullah buka tirai rumah dia, tingkap. Lepas Abu Bakar beri salam, sahabat-sahabat tengok, Alhamdulillah, Nabi dah sihat. Waktu tu muka Nabi senyum macam orang yang tak sakit, macam dah sembuh. So Nabi rasa, sahabat-sahabat rasa, Abu Bakar tengok, Nabi dah sihat, Alhamdulillah, bersyukur. Abu Bakar waktu tu dia tak duduk dekat rumah. Dia rumah dia 1.5 km jauh daripada rumah Nabi. Sebab apa? Dia nak ikut perkembangan kesihatan Nabi. So pada hari tu, lepas pagi solat subuh, dia tengok, Nabi dah okey ni, Alhamdulillah. So ni minta izin untuk balik ke rumah. Pada tengah hari, lepas waktu zuhur, Aisyah kongsikan cerita. Aisyah pegang isteri Nabi, pegang Rasulullah berada di peha dia. Rasulullah cakap sesuatu, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la. Aisyah dengar betul-betul. Bila dia dengar Rasulullah cakap Allahumma rafiqul a'la, Rasulullah teringat satu hadis. Aisyah kata, aku diberitahu bahawa para Nabi ni bila nak diambil nyawa ni, dia telah diberi pilihan sama ada untuk hidup kekal di dunia, menikmati kehidupan ke dunia, ataupun pergi ke bertemu dengan Allah. Bila jatuh je tangan Nabi,
Bila disebut Allahumma rafiqul a'la, keluar haruman yang sangat wangi daripada tubuh Nabi. Dan waktu itulah Aisyah tahu radhiyallahu anha Rasulullah telah meninggal dunia. Dan pada waktu tu Aisyah menjerit, "Mata ya Rasulullah, mata Rasulullah, Rasulullah telah wafat, Rasulullah telah wafat." Dan berita ni sampai dekat pekarangan Masjid Nabi. Semua orang cakap. Abu Bakar Sayyidina Umar cakap, siapa yang cakap Nabi wafat ni? Siapa yang cakap dia orang munafik? Sebab orang munafik saja yang tak suka Nabi. Nabi seperti Nabi Musa yang pergi bertemu dengan Allah 40 hari lepas tu balik. Dah, kami tak mati. Umar tak percaya. Umar jumpa orang lain datang jumpa Umar, Rasulullah wafat dah ni? Tak, Rasulullah tak wafat. Dan pada waktu tu sahabat-sahabat yang paling sini yang ada Umar saja. Abu Bakar tak ada. Abu Bakar balik Umar ni. Umar tak percaya. Sahabat-sahabat lain, Osman terduduk kaku, Ali terdiam, tak tahu nak buat apa. Dan lepas tu ada seorang sahabat lagi pergi ke rumah Abu Bakar, datang bagi tahu kat Abu Bakar. Abu Bakar datang masuk ke rumah Nabi. Cuba bayangkan, Abu Bakar sahabat Nabi yang paling rapat dekat Gua Sur berhijrah. Abu Bakar yang menahan siksaan, kena sengatan kalau terkik. Kalau ikutkan, Abu Bakar lah yang akan paling sedih. Sebab sahabat dia yang paling dicintai itu telah meninggal dunia. Tapi Abu Bakar masuk ke rumah, dia tengok Rasulullah tengah terbaring, telah ditutupi dengan kain burdah. Abu Bakar silap. Abu Bakar kata, "Fidaka abi wa ummi." Dan Abu Bakar katakan, "Tibtahiyan mayitan." Engkau harum, engkau wangi sewaktu kau hidup dan sewaktu kau mati. Dan last Abu Bakar kata, "Ya Rasulullah, Allah telah menjanjikan kematian untuk kau. Engkau telah melalui kematian tersebut dan engkau tak akan melalui kematian itu lagi." Lepas Abu Bakar ucap itu, Abu Bakar kumpul kekuatan untuk keluar, untuk confirm, untuk pastikan, untuk bagi tahu kepada sahabat-sahabat yang lain. Mualim pernah tanya, Mualim terbaca. Ada doktor saraf, doktor bakar bedah, dia beritahu sebenarnya yang susah tu bukan untuk kebedahan tu. Bukan bedah saraf, bukan bedah otak, bukan bedah otak dah. Yang paling susah ialah untuk bagi tahu kematian ahli keluarga kepada ahli keluarga pesakit kepada ahli keluarga tersebut. Dan Abu Bakar terpaksa lalui benda tu. Kalau Abu Bakar sedih juga, Abu Bakar menangis juga, Abu Bakar tak terima, umat Islam waktu itu akan haubing, kacau, pilau. Tapi Abu Bakar kumpul kekuatan, keluar daripada rumah dan pergi ke mimbar Nabi. Contohnya kalau ini mimbar dia naik, tapi Abu Bakar tak naik penuh. Abu Bakar naik separuh saja, sebab dia tahu bahagian atas khas untuk Nabi. Lepas dia naik, dia kata, "Umar, ala rislik ya Umar, ala rislik." "Umar, tenang, duduk." 2 kali aku kata, "Umar, ala rislik, duduk." Umar tak dengar juga. Cuba bayangkan, Umar yang kita faham kereta yang garang, ganas, badan sasa, Abu Bakar cakap elok pun tak dengar. So maksudnya Umar pun tak boleh terima waktu tu. Kan, tadi dia kata, siapa yang cakap ni munafik? Abu Bakar cakap, dia tak layan Umar dah. Dia kata, "Halumu ilai, kumpulkan semua." So sahabat-sahabat kumpul depan mimbar. So sahabat-sahabat berharap Abu Bakar beritahu, Muhammad, Rasulullah hidup lagi. Beritahu macam kisah Nabi sebab tu Uhud, yang mana waktu perang Uhud waktu tu mereka dengar desas-desus yang Nabi meninggal, tapi sebenarnya Nabi tak meninggal. So mereka nak berita yang macam tu.
Lepas tu Abu Bakar kata, dialog yang sangat popular. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Sesiapa daripada kalangan kita yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad telah wafat. Man kana ya'budullah, dan sesiapa yang menyembah Allah, fa inna Allah hayyun la yamut, dan sesungguhnya Allah itu hidup dan tidak mati. Bila dengar Abu Bakar macam tu, Umar yang tengah berdiri tengah marah tu, dia cerita terduduk dia, tak boleh terima. Dan Abu Bakar sambung lagi, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan Nabi Muhammad tu sama macam Rasul-Rasul yang terdahulu, yang dia akan mati. Bayangkan ayat tu diturunkan 7 tahun, 8 tahun sebelum Nabi mati. Tapi Umar cakap Abu Bakar, betul ke ayat ni ada turun? Tak percayalah. Sampai tahap macam tu, Umar tak boleh nak terima. Dan situasi waktu tu, ada yang sahabat-sahabat kata, ya Allah, ambillah pandanganku ni, ya Allah, aku tak nak lihat apa yang berlaku ni, ya Allah. Ada juga sahabat yang lain kata, ya Allah, matikanlah aku, sebaiknya matikanlah aku sebelum Nabi meninggal dunia. Kenapa aku boleh tengok situasi-situasi macam ni, ya Allah? Dan Anas bin Malik menceritakan, hijrah Nabi ke Mekah, daripada Mekah ke Madinah, bandar-bandar Madinah waktu tu itulah saat-saat yang paling bercahaya. Semua orang suka. Tapi sewaktu Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bandar Madinah gelap, sepi, bunyi orang menangis saja. Itulah yang berlaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.